Wukuf, wukuf, tak boleh extend. Tak boleh extend. Tamatnya wukuf bila? Tamatnya wukuf bila? Dah belajar dah? Tamatnya wukuf apabila terbit fajar 10 Zulhijjah. Masuknya subuh 10 Zulhijjah, maka tamatlah wukuf. Siapa yang masuk ke Arafah, lewat 1 minit saja, dah azan, dia baru sampai ke Arafah, walaupun dia pergi dengan package PJH harga 300,000. 300,000 dia bayar, dia sanggup bayar. Dia tak dapat haji, dia hanya pergi melancong saja. Sebab dia tidak sempat berada di Arafah pada waktunya. Bermula wukuf gelincir matahari 9 Zulhijjah. Gelincir matahari maksudnya waktu zuhur. Waktu zuhur. Tamatnya waktu wukuf bila? Esoknya. Esoknya. Bila? Subuh 10 Zulhijjah. Mesti berada dalam tempoh itu. Sekurang-kurangnya berapa lama? 1 second. 1 saat mesti berada dalam tempoh itu. Dalam tempoh 9 Zulhijjah, gelincir matahari. Tamatnya wukuf bila? Bila masuknya subuh 10 Zulhijjah. Mesti berada dalam tempoh itu. Berapa lama? Paling minimum 1 saat. 1 saat cukup. Dia tak sempat 1 saat. Dia datang lewat. Dah azan subuh. Dah tamat waktu wukuf. Baru dia sampai. Maka awak tak dapat haji. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahmatul ibnikan. Oleh kerana wukuf ni kemuncak haji, Allah Ta'ala sebut dalam ayat, apabila kamu bertolak turun daripada Arafah. Allah sebut tu, Arafah tempat wukuf. Wukuf. Bila dah selesai wukuf, kemuncak haji ni, kemuncak haji. Ketika menuju ke Muzdalifah, sebutlah nama Allah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Tanda syukur. Sebab dah selesai melaksanakan satu pekerjaan rukun yang very, very important. Apa dia? Wukuf. Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah wukuf. Allah suruh supaya sebut namanya banyak-banyak. Tanda syukur. Syukur. Ada orang menangis ni. Menangis. Hantar rayuan dalam tijari 10 tahun. Berturut-turut tak dapat-dapat. Tak naik namanya. Menangis ni. Kita ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Bukan saja dah sampai di Mekah, dah selesai dah wukuf di Arafah. Bersyukur tak? Bersyukur. Selesai. Selesailah satu rukun yang paling penting dalam ibadat haji ialah wukuf. Maka ketika menuju ke Muzdalifah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Puji Allah. Segala puji bagi Allah. Puji Allah kenapa? Kerana menghadirkan kita ke bumi Arafah. Alhamdulillah, sempat aku berwukuf. Alhamdulillah, innal hamda. Puji Allah. Wan ni'mata. Nikmat sihat. Nak pergi haji, kena sihat. Sebab itu bila dapat tawaran haji, perkara penting pertama yang perlu buat. Apa dia? Apa dia? Jangan melompat dulu. Bila dapat tawaran haji terus melompat. Jangan melompat dulu. Buat saringan kesihatan dulu. Lulus saringan kesihatan, barulah boleh senyum. Dapat SMS, anda terpilih, ditawarkan mengerjakan haji. Syukur dulu, Alhamdulillah. Lepas itu buat saringan kesihatan. Lulus saringan kesihatan, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sujud syukur. Ni tak, awal-awal lagi dah melompat. Buat saringan kesihatan, gula 28. Macam mana nak dapat pergi haji? Gula mesti bawah 10. BMI 44. BMI 45. Dia 37. Bawah 37.